Cara membuat akaun demo Forex. Salam semua, dalam video ini, saya akan membimbing anda untuk membuat akaun demo Forex. Untuk membuat akaun demo Forex, buka pelayar web. Saya menggunakan Google. Anda boleh mengakses broker Forex di alamat ini. Atau klik pada pautan penciptaan akaun Forex dalam penerangan video ini. Saya akan mengambil contoh membuat akaun Forex dengan broker XM. Anda boleh mengakses XM di alamat ini. Untuk broker Forex lain, cuma gantikan nama broker Forex. Kami akan mulakan. Pada masa ini, antara muka utama laman web akan muncul. Jika anda ingin menukar bahasa, klik di sini. Klik di sini dan pilih bahasa yang ingin anda tukar. Untuk membuat akaun, klik di sini. Kemudian, klik mulakan sekarang. Pertama, pilih negara kediaman anda, masukkan email dan kata laluan anda. Perhatikan, ini adalah keperluan kata laluan. Saya akan menggunakan kata laluan pada skrin sebagai contoh. Kemudian, klik di sini untuk menerima syarat-syarat XM. Klik Daftar. XM telah menghantar email pengesahan kepada anda. Sila semak email anda. Sekarang, saya akan membuka Gmail. Sila semak peti masuk email anda. Ini adalah mesej yang baru dihantar oleh XM. Jika anda tidak melihat mesej dalam peti masuk anda, sila semak folder spam anda dengan mengklik di sini. Klik pada folder spam dan semak. Sekarang, saya akan membuka mesej itu. Klik sahkan email anda. Kerana saya membuat akaun dengan Google, saya akan memilih untuk menggunakan Google. Jika anda ingin membuat akaun sebenar, anda mesti memuat naik dokumen untuk mengesahkan akaun tersebut. Mencipta akaun demo tidak memerlukan pengesahan. Klik di sini. Seterusnya, klik akaun saya. Dalam bahagian akaun saya, di sinilah anda menguruskan akaun dagangan anda. XM menawarkan dua jenis utama akaun nyata dan akaun demo. Ini adalah akaun nyata standard MT5 yang XM cipta untuk pengguna. Ini adalah akaun demo standard MT5 yang XM cipta untuk pengguna. Saya akan membimbing anda tentang cara membuat akaun demo tambahan. Klik di sini. Terdapat tiga jenis akaun nyata, akaun pelabur dan akaun demo custom. Anda memilih akaun demo custom.
Pertama, pilih platform perdagangan. Terdapat dua platform MT5 dan MT4. Saya memilih MT4. Kemudian, pilih jenis akaun. Saya memilih standard. Seterusnya, pilih leverage, mata wang asas dan jumlah pelaburan. Klik seterusnya. Langkah akhir, cipta kata laluan akaun dagangan anda. Perhatikan, ini adalah keperluan kata laluan. Saya akan menggunakan kata laluan pada skrin sebagai contoh. Klik selesai. Akaun demo telah berjaya dibuat. Untuk log masuk ke akaun XM anda pada platform dagangan, anda perlu mengetahui beberapa maklumat seperti nama pelayan, nombor akaun log masuk dan kata laluan akaun. Anda boleh mencari pelayan, nombor akaun log masuk, dan platform dagangan di sini. Kata laluan log masuk ialah kata laluan yang baru anda buat. Sekarang, anda boleh log masuk ke akaun anda dan mula membuat transaksi. Anda boleh merujuk kepada tutorial video, cara memasang dan log masuk ke MT4 dan MT5 yang telah saya berikan dalam penerangan video ini. Saya telah menyelesaikan arahan untuk membuat akaun demo Forex. Semoga anda berjaya dalam perjalanan pelaburan anda.